Hari ni kita nak share apa poin-poin yang kita dapat, yang kita dah belajar daripada si seller yang share tips, strategi dekat YouTube tau. Okay, Mak Salih lah oversee. Okay, so kita ringkaskan untuk korang apa yang kita belajar tau. Okay, so this YouTuber ni dia, sorry kita tak boleh nak share tau YouTuber ni siapa, sebab this one bukan daripada my own research. Kita dapat daripada someone which is one of my mentor. So it's not fair lah kalau kita macam main spread macam tu kan, because it's a paid mentor. Okay, so kita just ringkaskan. So this is how I can help you guys. Kita ringkaskan apa yang kita dah belajar, yang mana this is the seller, it's fresh daripada tahun 2025. So maksudnya strategi yang dia buat ni bukan strategi yang dulu 4-5 tahun dulu tau, masa lama-lama. So it's fresh sebab si seller ni dia start shop dia tahun lepas 2025. So sekarang ni hari ni 20 Ogos 2026, fresh lah. Sebab dalam masa setahun, not only setahun, kita go through dia punya sharing dalam dia punya channel even dalam within 6 months je, dia dah memang dah, don't mention it lah, berjuta-juta sale. Dan niche dia adalah niche yang sangat ramai gila kompetitor. You guys teka, dia punya niche, dia baru masuk tahun lepas dia buat shop dia dia masuk niche yang sangat ramai kompetitor, which is party printables guys. Yang kita rasa macam ramai orang kata, alah susah nak masuk sebab nak compete susah, nak kompetitor dah ramai. Memang merah lah kalau you search dekat research tu, merah party printables, birthday invitation. Party printables macam-macam, birthday invitation, wedding invitation, apa lagi, benda-benda tu party berkaitan dengan party printables. Memang party printables tak perlu ada Canva Pro pun, you jual dalam bentuk PDF je, senang kan. Dan dia baru buat tahun lepas. Maksudnya even niche yang ramai pesaing merah macam tu, ada cara korang nak compete. Cuma setelah korang dengar lah sampai habis macam mana strategi yang dia buat, yang dia highlight, dan yang dia highlight lah, yang dia share. Okay, so let's go. Are you ready? Tips nombor 1 Tips nombor 1 adalah practice. Okay, practice ni kita nak mention. Kita tulis lah sebab takut lupa. Okay, practice ni, okay, dia masalah yang orang selalu kata, I tak kreatif lah. Bila kita scroll isi, tengok isi kan, macam lawannya, I susah lah nak buat macam tu, tak ada idea lah, tak ada idea dan tak kreatif. Itu masalah yang paling ramai orang isukan, masalah nak buat produk digital kat isi ni. Okay, masalah tak kreatif dengan masalah tak ada idea ni, dia kena practice. Ni masalah ramai orang yang dia nak buat duit senang tapi tak nak lalu proses. Proses tu adalah you kena practice. You tak boleh, benda yang tak kreatif, benda yang tak ada idea ni, dia kena, okay, isi saya dia highlightkan practice ni kan, you kena latih mata. Maksudnya benda tu dia kena practice. Macam orang, kena beza orang kreatif dengan tak kreatif ni. Orang yang kreatif mungkin dia tengok je, ting dah ada idea. Orang yang tak kreatif ni beza dia kena extra lah, dia kena practice, berlatih. So macam dalam jual produk digital, kalau dalam bentuk produk digital kat sini kan, you nak latih macam mana, nak berlatih apa? Okay, you kena berlatih tengok best seller. Maksudnya you buka Etsy, okay, you buka Etsy, lepas tu you tengok best seller tau. Okay, maksud dia you buka Etsy shop, okay, you carilah contoh you, okay, party printables, nak buat apa, birthday, okay, birthday invitation, contohlah benda paling yang kita kata, yang contoh seller ni jualkan birthday invitation. Okay, you kena berlatih, maksudnya selalu banyakkan tengok, okay, tengok, maksudnya kalau perlu hari-hari, tak adalah hari-hari tu sehari you kena hadap 8 jam tengok kan, tak, you just spend at least 30 minutes daily, sehari setengah, dalam sehari 30 minit spend. Okay, tengok. Bila you hari-hari tengok, you dah tahu, pattern dia macam ni, okay, orang jual macam ni, orang jual macam ni, you dah tahu. So itu maksud dia practice mata dan practice
bila you selalu tengok, dia akan bagi information dekat brain kita. So dah, idea macam ni. So this is how you practice. Nombor 1. Okay. Nombor 2, shop mesti complete. Okay, bila cakap shop complete ni, you buka Etsy shop kan, dia akan ada banyak section. You punya announcement, you punya title, lepas tu banner. Jangan you letak listing apa semua kan, tapi shop you banner tak ada, lepas tu title tak ada, macam-macam lah. Macam taklah, sama lah macam konsep you buka you jual dekat you buka social media kan. Okay, ibarat you buka social media, kalau kita kan, kita tak tahu lah korang kan, tapi kalau kita nak approve orang kan, orang send friend request kan, kita nak approve, kita akan tengok profile dia dulu. Kalau profile dia macam gambar tak ada, lepas tu kan, ataupun gambar dia ada tapi kan konten dia, tengok konten apa yang dia share, tak ada konten, no, I takkan approve friend list tu. Faham tak? So sama macam Etsy. Saya rasa you guys pun macam tu. Kalau orang nak send request kan, orang yang stranger lah. Kalau yang kita kenal member memang kita approve je kan, tapi stranger, bila you orang approve friend request, you akan tengok dulu kan profile dia. Lepas tu tengok profile tu, kalau tak ada gambar memang reject terus lah. Tak ada gambar je dah memang terus reject, tak payah tengok konten dah. Kan, sebab kita tahu sekarang kita scammer sana sini. Lepas tu kalau ada gambar pula, kita akan tengok konten dia ni berapu ke, useful lah, banyak tips dia share, okay kita approve. Kalau macam merapu-rapu lah, waktu bercampur-campur tak apa-apa, kita approve. Sama macam Etsy, maksud completekan shop, you kena nampak lah shop you professional. Maksudnya ada banner, ada gambar, lepas tu tengok listing, wow ada banyak listing dia, so orang akan scroll lah, macam tu. Itu maksud dia, completekan segala section dekat dalam shop ni, announcement, title, apa segala apa yang boleh edit dan boleh letak dekat you punya shop tu, letak, completekan. Okay. Nombor 3. Okay, SEO. SEO ni apa? Search Engine Optimization. Okay, nombor 3 SEO. Benda paling penting dalam Etsy. Dan SEO ni lah yang membezakan kenapa kita selalu kata Etsy ni you tak payah marketing. Etsy ni dia bukan macam kalau kita tengok banyak kat Malaysia sekarang track semua kan, orang macam kena promote kan, kena banyak promote, kerak promote. Etsy tak payah. Kenapa Etsy tak payah promote? Sebab dia walaupun dia tak payah promote, tapi you kena rajin dekat SEO. Faham tak? Janganlah ingat macam tak payah promote, senang lah. Itu masalah orang Malaysia, orang kita ni suka nak benda nak senang sahaja, macam skin cepat kaya. No, advantage dekat Etsy tak payah promote, tapi guna SEO. Kalau you rajin, kalau you tak rajin dekat SEO, you kena rajin promote. Dia antara dua tu je. So you choose. You rajin buat content untuk promote, ataupun you rajin hadap komputer, hadap PC untuk research keyword sahaja. So you choose. Okay, so dia ada salah satu. You tak boleh macam kalau tak nak dulu, tak boleh guys, tak boleh. There's no shortcut untuk easy money. Okay, so kalau dekat Etsy, okay, betul, jadi Etsy pun sama. Kalau you rajin buat content, you create Instagram, you promote content, you punya listing. Okay, tapi macam kita, sebab my style, kita tak rajin buat video, tak buat content, so kita grow organic guna SEO, Search Engine Optimization. SEO ni kenapa dia penting? Sebab kalau produk you cantik sekalipun, cantik dan sangat different, dan you buat produk yang memang less competitor, tak ada pesaing, tapi orang tak jumpa produk you. Sebab tu SEO penting. SEO tu sebab supaya orang nak jumpa produk you. Sebab dekat Etsy kan, bila orang search dekat Etsy ni, dia ada limit 20 je tau. Bawah nampak tak? Kan numbers ni kan, dia ada limit sampai 20 je tau. Dia tak ada, maksudnya kalau you tak masuk dalam 20 ni, tapi logik lah, orang takkan scroll sampai 20. Orang akan scroll page 2-3, biasanya sampai first 5 page pertama je orang scroll. Itu pun kalau dia scroll. Kalau kita maksimum 3 page je dah, tak nak scroll dah, malas. Okay, so you kena pastikan macam mana produk you nak masuk dalam 3 page pertama dekat Etsy punya search ni. Sebab orang dia hari-hari buka, macam kita orang Malaysia lah buka Shopee kan, hari-hari buka Shopee. So macam dia orang juga, sebab dia adalah marketplace yang mana orang memang hari-hari scroll, dia tengok kan. So sekarang ni macam mana nak bagi produk you tu nampak dekat 3 page pertama? SEO.
Okay. Itu nombor 3. Okay. Nombor 4, cover photo. Cover photo listing. Okay. Listing cover photo ni, okay, macam mana you guys nak tahu cover photo yang better? Macam mana nak, tak ada idea macam mana nak buat cover photo yang berkualiti? Back pada tips nombor 1 tadi, practice. You search bestseller kan, macam you practice sekali kan. Lepas tu tengok, klik dekat dia punya listing. Lepas tu tengok cover photo dia. Tengok apa yang dia letak. Tengok apa ayat yang dia tulis. Kadang-kadang kan dia letak benda yang simple gila je. Benda yang tak payah berkali-kali pun tengok. Putih je belakang. Depan ni mungkin lah first cover foto dia apa semua kan. Tapi yang lain-lain ni belakang tak payah pun nak background kali-kali ke. Tengok lagi simple dia punya ni. Tapi dia boleh buat 30 sale. Nampak? So itu cara dia. Practice, tengok bestseller. Bukan tiru tapi maksud kita ambil daripada bestseller tu, tapi you buat you punya own version. Itu cover photo. Okay. So sekarang kita pun dah, memang cover photo kita pun jenis sekarang simple je. Tak ada nak background kali-kali ke apa, tak payah. Buat je janji teks tu dia nampak. Okay. Alright, lepas tu sekarang tips nombor 1, 2, 3, 4. Okay, tips nombor 5. Tips nombor 5 ni, bab kata isi seller ni kan, kita nak highlight tips nombor 5 ni adalah tips, dia pun sendiri cakap, tips nombor 5 adalah tips yang paling ramai orang kalah. Ramai orang tak suka, ramai orang kalah dekat tips nombor 5 ni. Okay. Sebab nak konsisten tu sangat struggle. Okay, kita share apa tips nombor 5. Tips nombor 5 dia cakap sebab tips nombor 5 ni kita tak terfikir langsung tau. Sebab dulu mungkin sebab dulu kompetitor tak seramai sekarang. Kompetitor is getting kompetitor memang berkembang semakin ramai ni. So macam mana korang nak compete, tips nombor 5 ni lah korang kena apply. Kita cakap banyak kali, volume. Okay, volume ni berapa nombor yang you kena aim untuk shop you. Okay, dia cakap dia beritahu buat 100 listing as fast as you can. 100 listing. Okay, kesilapan kita ramai orang kalah kat sini. Bila upload 5-10 listing, lepas tu tunggu duduk. Lepas tu hari-hari buka shop, rasa tak ada sale ni. Shop aku dah 20 produk tapi tak ada sale. Kenapa view macam tak ada view hari ni? That is the biggest mistake. Mistake kedua, lepas sebulan dah upload 30 produk, baru sebulan ni you expect dah ada sale. No. Okay. Satu, you kena aim untuk newbie, you kena ada aim 100. Ada 100 produk dalam shop as soon as possible. As soon as possible tu maksudnya sebab masing-masing ikut capacity masing-masing. Ada orang dia boleh full time, dia ada masa, contoh housewife ataupun tak housewife pun dia bujang yang mungkin dia ada banyak masa dekat dia ada banyak masa tak ada komitmen, boleh hadap PC hari-hari. Ada orang masa tu tak sama. Setiap orang 24 jam tapi komitmen kita setiap masa tak sama. Jadi buat ikut pace masing-masing as soon as possible. 100 listing. Maksudnya you kan ada buka shop, you kan ada kena ada 100 listing. Selagi berada 100 listing tu, please jangan bergantung harap yang you ada sale. Itulah. Okay, lagi satu, kalau boleh 100 sales ni advice kita, sebab kan isi kan ada fees kan, ingat tak? Kita tahu bila kita cakap 100 ni dalam kepala otak korang kan, tapi satu listing kena bayar 40 dalam RM100, betul? Okay, satu listing kena RM100. Itulah masalah kesilapan orang kita. Takut gila nak keluar, takut dengan risiko, takut keluar modal lah sebenarnya. Sebab tu kita selalu cakap, isi tak sesuai untuk semua orang. Kalau you cari bisnes yang tak ada modal, macam affiliate apa semua, no, isi bukan. You pergilah buat affiliate ke, pergi buat dropship and so on yang tak ada modal tu. Isi kena ada modal. Okay. Sebab tu 100 ni bila kita kata as soon as possible tu, kalau kita nak advice kat sini, bila you buka shop, okay, satu listing memang kena bayar RM100, betul. Tapi you kena bayar
benda tu fees tu untuk 4 bulan tau. Sebab tu kita ada share highlight sharing sebelum ni. Kita ingat lah apa nama title sharing tu, tapi kita ada share sebelum ni. Crucial untuk newbie 4 bulan pertama. Lepas dia buka shop 4 bulan pertama, inilah kesilapan orang kita. Bulan pertama, kedua, masuk bulan kedua dah give up bila tak percaya telur. Dapatkan 100 listing dalam shop dalam 4 bulan pertama. Bila you buat benda ni, sedar kita berani kerak jari lah. Sebab kita tunjuk, nanti kita tunjuk dekat Nadia sharing. Dalam masa you tengah create 100 produk ni, mungkin produk ke-30 you dah pecah telur. Produk ke-40 you dah ada 5 sale. Produk ke-60 you dah ada 6 sale. Faham tak? Sebenarnya Etsy nak you punya shop ni hari-hari ada aktiviti. So bila macam mungkin hari ni you ambil satu produk, so you ambil satu. The best is satu hari satu lah. Tapi kalau you boleh buat satu hari terus upload 10 produk atau 5 produk, is better. Sebab serius kita cakap 4 bulan pertama you buka shop, aim 100 listing. Dalam on the way you tengah buat 100 tu, macam kita lah, mungkin produk ke-20 dah pecah telur. So you memang confirm akan pecah telur kalau you betul-betul target 100 listing dalam masa 3 ke 4 bulan pertama. Dan lagi satu last tips yang kita nak bagi tahu, you jangan expect dapat sale dalam masa 1 ke 2 bulan. Ni pun isi seller yang sama dia akan mention bagi masa you kena konsisten 3 bulan. Kalau you sebulan 2 bulan dah rasa macam give up lah, tidak lah, no, Etsy is not for you. Etsy you konsisten 3 bulan pertama. Memang 3 bulan ni, 3 bulan ni apa you kena fokus ni, yang 5 tips tadi tu. Practice, mata, brain, tengok best seller. Okay, nombor 2, complete shop you mesti complete. Check complete you ada tak announcement you, SEO optimize apa semua tu. Lepas tu keyword, SEO tu keyword lah, you punya keyword apa semua tu kan. Nombor 3 SEO. Nombor 4 cover photo. Cover photo tak payah complicated, tak payah nak fancy sangat, buat simple. Dan kalau boleh description pun tak payah panjang sangat. Janji nanti kita akan buat, nanti kita akan share khas lah each one by one yang SEO, cover photo semua tu. Okay, lepas tu nombor 5, fokus 100 listing dalam masa 3 ke 4 bulan pertama. On the way ni you akan nampak you confirm pecah sale. Ni untuk new shop yang baru buka shop. Okay, so itulah dia. So kita pun bila dengar benda ni kan, kita dah kita revamp balik shop kita sebab shop kita seriously dah drop gila sale. Drop satu lepas tu macam mana. So benda tak mustahil lah kan, sebab benda yang kita buat ni adalah yang 4 tahun lepas, which is siapa yang mungkin dah shop lama, yang dah ada sale mungkin diorang dah konsisten. Tapi bila you baru nak masuk Etsy, baru nak bersaing, inilah strategi dia. You tak boleh macam, nak cerita dia macam ni, you Etsy ni algoritma dia sentiasa berubah. Bukan berubah lah, maksudnya strategi yang lama tak semestinya kena dengan strategi sekarang. Macam dulu kan kita ingat macam you just ada 30-40. Dulu kita selalu advise kan, you aim 30-40 listing je. Lepas nanti you akan tengok mesti pecah telur kan. 3-4 tahun dulu mungkin. But sekarang ni kalau you baru buka shop, aim lah 100 listing. Dan next nanti kita akan share, kita tunjuk kita ada list of shop yang baru buka sekarang Ogos kan, yang baru buka even 2-3 bulan pun dah ada. Dia dah buat sale ribu-riban sale, tapi listing dia tak ada berapa. Maksudnya dalam 3 bulan tu listing dia dah ada 200-300 macam tu tau. So that means tally lah dengan apa yang YouTuber isi seller ni cakap. So you nak compete dengan yang sekarang ni, tahun 2026 ni, you nak compete, you kena apply strategi ni. Especially yang nombor 5 tu, aim 100 listing dulu. Lepas 100 listing bukan maksudnya you boleh stop, no. Maksud bila dah 100 listing tu maksudnya you dah boleh slow down. Kan kalau dulu macam struggle, kalau boleh satu hari nak upload 5-10 produk. Tapi bila shop you dah ada 100 listing, then you boleh lah slow down. Okay, sebulan 1 listing, tapi you kena aktif. Okay, tu kita akan share next. Ada strategi dia. Okay, sekarang nanti kita akan share macam ni you nak buat 100 listing ni untuk orang yang tak ada masa. Key dia adalah sistem. Kita akan share next. Okay.